Kenapa hidup kita kadang rasa serabut, susah nak rasa tenang? Mungkin ada sesuatu perkara yang kita terlepas pandang sebenarnya. Solat kita. Bayangkan, setiap kali kita solat, sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah yang maha mendengar, maha mengasihani. Tapi sejauh mana solat kita benar-benar membawa kita dekat kepada Allah? Mungkin selama ini kita hanya melakukan pergerakan sahaja, tanpa membawa hati bersama, tanpa rasa pengharapan. Tapi Allah, Dia tak pernah jauh pun daripada kita. Dia sentiasa menanti untuk kita hadir di hadapannya. Hidup ini takkan sempurna selagi solat kita tidak disempurnakan. Jika rezeki kita sempit, masalah tak pernah selesai. Mungkin di situ letaknya jawapan. Jom sama-sama mulai hari ini kita baiki solat kita, baiki hidup kita, buat setiap kali kita sujud penuh dengan makna dan juga pengharapan. Moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih dengan Allah.